Yo geng, lama tak buat video geng. Hari ni berada dekat Tanah Merah sebenarnya. Sebenarnya nak tanya geng-geng Kelantan yang duduk Tanah Merah, tak kisahlah yang sekitar duduk sini, mana spot mancing Sebab aku pernah pergi kolam. Banyak pergi kolam sini lah, tapi tak nak cerita kolam sini sebab aku pergi waktu malam. Memang suasana dia agak mengecewakan lah. Kalau kolam ni kolam air masin kita cerita. Cuma aku nak spot yang liar, yang wildlife. Kalau siapa-siapa tahu area Tanah Merah ke sekitar kat sini, mana spot yang padu-padu ke, haruan ke, patin ke. Tapi aku tak nak lah patin, aku nak macam sebarau kan, haruan, lagi angkatan dengan dia lah, banyak lagi. Okay, jadi jumpa kat sini satu spot. Okay, kat sini dekat dengan rumah spot sini macam kurang ikan lah. Okay, jadi mana-mana yang duduk kat Tanah Merah atau sekitar dengan dia, boleh OJ aku, boleh komen, boleh share, kita bantu mencari ikan ataupun spot-spot gorgon. Aku nak test juga ikan kat sini, padu tak padu geng. Jadi hopefully dapat something dalam video ni geng. Apa-apa pun, Assalamualaikum.